guys. Ha, Sekmong. Hot ni aku confirm ramai lagi hot dog pernah sapa di sini. Di mana? Di Setiu Advance Cepat. Di Kampung Langkat, Setiu Terengganu. Tempat berkumpul dekat Masjid Kampung Langkat. Wajib naik lori ataupun naik 4 kali lipat. So hari ni aku dengan Ami Khalid. Sekarang 2011 pukul 10.30. Kita dalam event dekat Setiu Adventure Park. Okay? Kita nak pergi berkayak juga. So kita akan berkayok lah. Sebelum berkayok tu kita wajib dengan briefing daripada guide dululah. Barulah guide tu lepas kita untuk masuk ke dalam sungai. Sungai Neru di Kampung Langkat ni dok dalang dan dok juga cetek. So memang sesuai lah untuk aktiviti kayok gini. Memang seronok asyik sambil berkayok sambil tengok keindahan alam. Ha, masa ni juga saya dah ambil berpeluang berkayok dengan Adun Langkat, Mak Azmi Arif dan juga penolong pegawai daerah Tuan Raja Faisal. So aktiviti ni memang sangat-sangat seronok. Sambil berkayok berpeluh kita boleh tengok keindahan alam macam gini. Memang comel asyik sungai hok tenang, boleh pula berkayok dengan saing-saing. So, lepas kita berkayok, kita naik lori untuk balik ke tempat rehat kita. Untuk kita makan lauk pauk masakan kampung lah. Banyak lauk pauk hok disediakan oleh pihak penganjur Sekmong. Macam-macam jenis. Ada ikan bau, sayur lemak, sayur air, daging goreng, ayam goreng, ikan goreng. Ikan bakar pun ada Sekmong. Ada juga ulam. Tu ada juga budu sambal dengan air asam. Ha, hari ni saya makan dengan Aiman Sauti, videografer kita. Tengok tu stoko makan kepala ikan. So memang sangat-sangat seronok lah Sekmong. Aktiviti jadi makanan sedap. So saya nak cari mana? Carilah di Setiu Advance Cepat di Kampung Langkat, Setiu Terengganu.